Okey, Assalamualaikum. So, untuk kali ni saya akan tunjuk macam mana kita nak model mata lah. Kita tengok daripada front view dulu. Kemudian shading, kita on X-ray. Kita tekan 1. So, kita define atau kita tentukan bagaimana yang kita nak jadikan kawasan mata. So, kalau ikutkan yang ni lah. Empat depan. Yang ni dah lebih kepada bahagian pipi. Dan ini kita akan dan garisan ini adalah untuk hidung dan ini akan lebih kepada mulut nanti. Jadi kita allocate yang ni adalah untuk mata. Jadi kita duplicate special dulu. Okay. Sebelum tu tadi saya dah insert edge loop lah tengah-tengah ni. Sebenarnya tak ada edge loop kat tengah-tengah ni. Jadi saya dah insert edge loop. So saya delete dulu juga. Control delete, saya tunggu external lah daripada front view. Kita select object. So kita pergi mesh tu, kita kata insert edge loop. Kita insert kat tengah-tengah ni lah. Kita nak delete separuh muka untuk dia duplicate special. Lebih mudah untuk model. So right click, terus right click, object mode. Okay. Select tool, select. Okay, ambil face, select object, ambil face pula. Kemudian select separuh muka, kemudian delete. Okay. Select object. Okay. Kemudian kita pergi ke edit. Kita kata duplicate special. Kemudian kita ambil geometry type instant. By default dia copy, tapi kita pergi instant. Kemudian kita letak tanda negatif lah dekat scale ni. Kita kata apply. Okay, so kita dah dapat lah bentuk muka kiri dan kanan. Dan sekarang kita tentukan kat bahagian mana mata kan keluar. So mata sepatutnya akan keluar dekat face yang atas ni lah. Yang adalah lebih kurang kepada pipi, yang akan ada bahagian mulut. So ni garisan untuk hidung. Jadi kita kena adjust kedudukan vertex ni supaya dia nampak betul-betul sesuai lah untuk kita keluarkan kawasan mata tu. Supaya topologi nanti lebih sesuai dan memudahkan proses kita untuk model mata. Okay, so ni saya turunkan juga untuk ke bahagian bawah. Sini hidung mata ni. Macam tu. Okay. Sini bukaan mata ni kita dah anggap sampai ke situ lah. Nanti kita akan tarik lagi lah. Okay, ini bahagian ini adalah edge untuk membahagi dua mata ni. Bahagi dua mata. Kemudian satu lagi untuk bahagi tengah mata ni. Jadi kita tarik yang ni. Kita tarik lah semua vertex-nya. Vertex di sini kita tarik ke tengah mata macam tu. Okay. So ini lebih mudah nanti lah bila kita extrude, kita akan dapat topologi yang betul dan sesuai untuk kita nak model mata. So kita select, kemudian ambil face. Kita select face ni. Okay. Ini adalah kawasan mata, tapi dia mengganggu sikit. Ini adalah sepatut edge untuk edge yang ni adalah untuk batang hidung. Jadi kita adjust dulu juga vertex ni kembali. Tarik bagi betul-betul dekat batang hidung tu. Batang hidung yang agak kecil. Kita letak lebih kurang kat situ dulu. Okay, yang ni pun kita boleh adjust sikit lah kerana. Kemudian kita ambil face, kita select. Okay, so kita select lah empat face ni tadi. Lagi sekali face tadi kita select. So ini saya tunjukkan, selectkan face, tekan shift, select empat face dan kita ambil extrude. Extrude, kita klik extrude lah. Kita klik scale box yang kecil ni, kemudian kita scale pada uniform scale biru yang tengah ni. Macam tu kita scale. Kita dah nampak ada bukaan mata, so kita turunkan sikit macam tu. Okay. Kita scale lagi sekali, kita extrude lagi sekali. Okay. Tekan scale kecil ni, ini scale. Okay. Itu sepatutnya kawasan bukaan mata lah. Okay. Edge loop lah, ada 3 edge loop, kita klik kat situ. So, kita boleh scale sikit pandangan tu, kemudian kita dari situ. So ini adalah bukaan mata. Okay. So kita tengok daripada perspektif view. Kita boleh tolak dia ke. Kita boleh tolak sikit ke belakang. Kemudian kita klik extrude lagi sekali dan kita tolak terus ke belakang. Untuk kawasan rongga anak mata ataupun eyeball nanti. Bola mata. Anak mata. Bola mata. Okay. Bola mata. So kita boleh on off shading X-ray dan kita akan letak macam tu.
So apa yang perlu kita buat adalah kita gerakkan bahagian edge yang dalam ni, masukkan ke tengah. Sebab mata ni petak, kalau kita pasang dia masih petak dekat sini, jadi tak bulat. Jadi kita gerakkan terus. Kita boleh select sikit-sikit satu-satu, macam tu, tolakkan ke bawah. Ataupun dari awal tadi kita dah gerakkan vertex ni jadi bentuk bulat dekat depan ni, baru kita extrude mata kawasan rongga mata ke belakang. Okay. Kalau belum, kita just buat dulu macam mana. Select edge yang dalam ni, lebih mudah untuk kita dapatkan rongga ataupun untuk soket mata. Kita tekan 3, kita dah dapat. Okay. Kalau belum hampir bulat lagi, mari kita buat sikit-sikit lagi. Tekan lagi ke dalam tu. So, petak yang tengah ni kita boleh adjust sikit. Petak yang tengah tu tak pelan-pelan. Ataupun sebenarnya kita boleh terus delete lah kawasan face yang belakang ni. Kalau kita nak kita boleh delete, kita tekan delete. Okay. So, kita dah dapat dah kawasan rongga mata. Okay. Dan kita boleh klik satu, kita klik eyeball, ambil steel, kita klik dan tarik terus ke atas macam tu. Untuk kita dapatkan gambaran lah, betul tak kawasan soket mata, rongga mata yang kita buat tu sesuai atau tidak dengan bola mata yang akan kita gunakan. So, kita tarik dan sikit-sikit lagi. Kemudian rotate lah mata ni daripada aksi X macam tu. Tarik sikit, tarik kat dalam channel box, rotation dekat sini 90. So biasanya yang bahagian depan spin akan ke depan lah. So ini kita nak buat actually untuk lebih mudah sini kena hitam. So, kita movekan dia macam tu. Okay. So kalau kita tengok sekarang kita dah ada mata lah. Okay. Kalau betul ini saiz bola mata, tapi kita sini ke belakang sikit. Dan banyak lagi lah kita perlu edit dekat bahagian mata ni. Kita control G, kita duplicate lah. Pada front view kita tengok kita center. Yang ni kita eject mode, kita kasih sikit macam ni. Okay, macam tu. So perspective view boleh shading sikit agar nampak menarik. Kita letak warna putih lah. Number 6 sebelah mata, kita ambil warna putih. Ok, sudah dapat sikit macam tu gambaran. Ok, perlu ada anak mata ni supaya kita, bola mata ni perlu ada supaya kita nampak macam mana bentuk mata. Okay. So dekat sini kita dah nampak dapat bentuk shape, tapi sini tak cantik lagi topologi sini ataupun wireframe ni. Sebab menyebabkan bila kita tekan 3 nampak dia masih berpetak, jadi kita perlu adjust vertex ini juga sama juga. Tolakkan ke dalam, ikut lingkaran bola mata tu. Okay. So kita tarik dia nampak mana dia berlingkaran bulat. Okay. So ini memang basic topologi untuk mata. Sepatutnya bila kita dah extrude kawasan rongga mata ni, dia ada kawasan untuk kita insert edge loop. Contohnya macam ni, bila kita mesh tu, kita insert edge loop, kita boleh insert edge loop. So kita boleh insert lagi edge loop. Sebab nanti memang kita perlu insert edge loop lagi untuk kita detailkan kelopak mata lah. Kelopak mata dan bahagian rongga mata nanti. So vertex yang ni kita rasa kalau kita tekan 3 dah ok, tak apa. So kita boleh adjust lagi lah ikut bentuk bola mata tu. Okay. Kita tengok karakter ni tadi, mata dia macam agak besar. So ni kita boleh taruh ke dalam sebab untuk pastikan dia tertutup gurau anak mata. Tapi dah tentu kita tak cukup edge loop lagi, jadi kita akan insert sekian ni, boleh turunkan sikit macam ni. Yang ni pun boleh taruh sikit. So kita tengoklah kesesuaian topologi. Okay.
Sama juga dekat bahagian tepi, sepatutnya tekan 3 masih straight sini. So dia tak apa cantik lagi. Jadi kita boleh insert edge loop tepi ni supaya kita boleh kontrol bahagian tepi mata ni. Okay, sepatutnya dia agak menurun nipis sini. Cuma kita perlu ada satu edge loop. Kalau kita gerakkan yang ni, contohnya kita gerakkan edge ni, dia dah ganggu bahagian tepi muka sini. Jadi kita insert edge loop. Edge tu insert edge loop satu kat sini. Okay, tinggal sini ke. Okay, macam tu. Dan kita dah boleh start lah edit. Tekan sikit. Kita boleh adjust vertex atau edge ni ke belakang. Dua edge ni kita dah boleh start adjust ke tepi macam ni dan tolak ke dalam. Yang ni untuk cara kita lengkungkan muka lagi lah. So daripada top view kita nampak muka dan muka. Sama juga bahagian pipi vertex ni. Okay, kita boleh tarik vertex saja, kita tarik dan tolakkan ke dalam. So tolakkan ke dalam macam tu, tolakkan macam tu. Sama juga yang ni. Okay, tapi ni nanti kita akan detail lagi lah untuk bahagian bawah dagu. So yang muka tu kita dah dapat dalam gambar muka. Sepatutnya macam tu, lebih kurang. Okay. Untuk mata, kalau kita study betul-betul topologi ni, dah bentuk mata daripada tepi dia dah bentuk C macam tu, lengkungan. Jadi yang sebenarnya kita perlu tarik lagi vertex tepi ni ke belakang. So kita tekan 1, kita select vertex macam tu, kita tekan 4, tekan kosong vertex tu, jadi kita tolak ke belakang. Tekan balik 5, sepatutnya dia bentuk macam tu. Ini ke belakang lagi lah. Okay, so kita dapat bentuk C macam tu. Okay, ini saya buka mata sebenarnya. Bentuk mata dari tepi. Okay. Sama juga yang bahagian sini. Bahagian dalam ni, sepatutnya dia tolak lagi ke dalam. Dan sini akan kontrol lah bahagian tepi mata untuk batang hidung juga. So kita boleh tarik dan sini pun sama, sepatutnya ke dalam sikit. Macam tu. Sama juga yang sini. Okay. Dan kita boleh insert edge loop nanti untuk kita tengok perluan dia, kita nak bentukkan lagi mata. Okay. So secara umum kita dapat bentuk begitu. Okay. Tekan 3. Okay. Yang perlu adalah kita insert edge loop satu lagi untuk kita betul-betul tentukan bentuk dia dapat begini. Sebab ini dia terlalu belakang kalau kita tekan 4. So vertex yang ni terlalu ke belakang. Dan ni bahagian tepi tadi. So mungkin kita kena depankan dulu. Kita tengok macam mana. Ini adalah untuk mata sebenarnya. Okay. Untuk kontrol bukaan bola mata. Kita tekan 5. Dan kita tekan 1. Kita insert edge loop kat tepi keliling sini. So kita pergi mesh tu. Insert edge loop satu lagi dekat sini. Macam tu. Bila kita tekan 3. Lebih cantik gitu. Okay. Kita dah start boleh. Kita boleh buat scale sikit kecil. Isu yang tadi ni kita scale kecil supaya dia betul-betul ikut bentuk. Dia cover bola mata tu supaya tak nampak bahagian tepi tu. Okay, so boleh kita tolakkan sikit. Okay, tekan 3. Okay, so dia dah kawal bahagian tu. Dan kita boleh start kita vertex yang ni. Yang dua ni pun sebenarnya masuk lagi ke dalam. Okay, ikut pada bentuk mata. Sebenarnya kita boleh start tolakkan bawah sikit supaya dia tak nampak sharp sangat. Kita tengok boleh nanti macam mana hasil ni bila kita dah start edit kawasan di keliling mata dengan tiga macam tu. Okay. So perlu lagi insert edge loop nanti untuk kita dapatkan bentuk untuk kita dapatkan kelopak mata lah. Okay, so masa ni itu sahaja dulu untuk